Assalamualaikum guys. Kenapa aku cakap berisik weh? Assalamualaikum korang. Waalaikumsalam. Juga Kita nak buat video seram ni Adam. Jadi kau kena kita kena masuk mood seram. Jadi betul lah yang Adam cakap tadi, dia kena bisik-bisik. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Ramai sangat orang minta kita orang buat noror. Aku pun tak tahu kenapa. Dan ramai orang Ramai orang minta Adam ngamak-ngamak buat noror. Noror. Okay, so ramai orang minta dia ni join paranormal sekali. Tapi aku macam, dia ni penakut. Tapi dia kata tadi macam, okay abang Adam boleh. Okay, aku macam, sebab ada nak gaji. Kau boleh ya? Sebab ada nak gaji. Oh, jadi kalau tak ada gaji kau tak nak buat video ni? Tak nak. Tak ada gaji lah? Bye. Kita orang akan buat paranormal. So, abang explain pula. Itu je. Oh, tu je yang kau nak cakap. Senang je skrip dia. Lepas tu dia nak gaji. So, kita orang akan buat paranormal dekat tempat yang kita tak pernah buat lagi, dekat dalam rumah ni. Okay, so dekat dalam rumah ni yang paling aku tak duduk adalah satu bilik dekat hujung sekali, iaitu bilik bahagian tengah. Bilik tu ada aircon, tapi aku tak duduk bilik tu sebab aku kadang-kadang duduk rumah ni seorang-seorang je. Adam pun kalau dia tidur rumah aku, dia tidur bilik lagi satu. Jadinya ada satu bilik tu memang kosong dan aku jadikan store. Dan sebenarnya aku nak jadikan bilik itu apa? Bilik kucing. Bilik kucing kepala kau. Oh, walk-in wardrobe. Ya, aku nak buat jadi bilik tu penuh dengan baju aku, tapi tak kesampaian lagi sebab aku malas nak buat. Nanti bila Abang masuk bilik kan, dia macam, welcome to my wardrobe. Di sini kita ada perfume kita pakai armwash korang. So, kita orang akan berpecah. Aku akan masuk dekat dalam bilik yang aku jarang masuk tu. Adam akan masuk dekat tandas. Ada makan seorang-seorang kat tandas. Okey, sebab kita akan berpecah. Sebab tak best lah kalau kita buat paranormal tapi ada dua orang dalam satu tempat. Tapi dia tak takut tu sebab mungkin dalam satu rumah kot. Dan dia dapat gaji tu yang dia suka sangat. Kat tempat yang berbeza, kita akan ada cerita yang berbeza, situasi yang berbeza. Dekat Adam ada kamera dia, dekat aku ada kamera aku. Jadinya apa-apa yang terjadi pada Adam, hanya Adam yang tahu kat situ. Apa yang terjadi pada aku, hanya aku yang tahu dekat situ. So dalam video kali ni korang akan dapat dua footage yang berbeza sebab kita ada dua kamera dan dua tempat yang berlainan. So Adam kat dalam tandas, aku dekat bilik yang kosong yang korang tak pernah tengok. Bilik tu literally memang kosong, cuma ada aircon pun aircon yang lama. Macam mana yang lama tu? Kejap lagi aku tunjuk kat kau. Rumah ni agak lama sebenarnya. Masuk rumah ni literally dia baru buat balik. Korang tengok design tandas dia pun sebenarnya tandas yang lama. Tandas daripada macam tahun 1998 ke awal tahun 2000. Bukan rumah-rumah yang moden-moden lah macam tu. Abang tak mega. Oh, disebabkan rumah lama aku tak mega. Ya, bukan Syadam ada mega. Anda rumah lama boleh, makan pun boleh, dan anda tak mega. Sebab apa? Sebab ada Adam. Tanpa basa-basi, kau dah bersedia? Aku tak tahu kenapa dia ajak sekarang. Aku ajak buat pukul 9, dia tak nak. Aku ajak lepas isyak, dia yang tak nak. Abang, kita buatlah tengah malam bang, barulah seram. Masalahnya kalau kau takut, video aku tak jadi. Harus. Kau faham tak? Sebab tadi sebelum Adam nak buat dia nak buat pukul 9, so after isyak Adam macam, I'm gonna sleep first. So Adam baru buang pukul 12 tadi. Jadi kita macam chill kejap, and then sekarang baru kita nak buat balik konten ni. Okay, untuk korang, kita orang sanggup buat tengah-tengah malam untuk dapatkan feel lagi seram tu. So, tanpa basa-basi, korang dah bersedia? Kau dah bersedia nak pergi tempat kau? Sedia? Sedia. Okay, macam bunyi dah ada. Tanpa basa-basi, jemput. Okay guys, so sekarang Adam Adam betul-betul depan pintu tandas ni. Abang kemana kat dalam bilik tu dah? Korang hacik tak kalau Adam tak masuk? Dia bukan tahu pun Ada tak dengar Adam sekarang? Tapi ada betul-betul depan pintu tandas right now. So, ni pintu tandas. Ada orang Abang Kemal pernah buat horror. Abang Kemal pernah buat horror kat sini. Kalau korang ingat lah. Kalau korang tak tengok lagi, korang should tengok. Tapi sekarang, jom kita buka pintu tu. Lama tak guna. Oh my god. Asyik tak kalau aku nak duduk luar je main phone. Okay, korang. Inilah dia. Kinda scary. Tak tahu ni. Ada mendengar something. Jom kita set up kamera dulu. Senang kerja aku letak kat sini kan. So okay guys, sekarang pukul 2.14 sekarang Sunday 19 Oktober. So sekarang ni Adam a bit scary. Tapi tak apa, Adam ada kisah latar belakang pasal tandas ni. So hari tu Adam berak tau kat. Kita duduk dulu atas tu Aku ada cerita kelakar korang. Okay, kalau korang nak dengar,
duduk diam-diam, jangan bergerak, makan popcorn. Kisah dia macam ni. Lama dah 3 minggu lepas, Adam berak kat sini. Adam baru makan yang gepuk. Biasa lah, makan yang gepuk. Adam berak kat sini. Lepas tu Adam lupa flush because Adam busy main Mobile Legend. Adam lupa flush. Tapi Adam cuci lah obviously kan. Adam lupa flush. Lepas tu Adam tidur. Pasal Mak Kemal panggil, ni apa ni? Kenapa ada tai? Dan Adam macam, weh, sumpah doh Adam masa ada orang datang hari tu tak flash. Because Adam cakap Adam tak guna pun tandas ni. Tapi pada aku yang guna kan. Kita kena pandai menipu. Tipu sunat. Jangan ikut Adam. By the way, tai tu terapuh ya. Warna macam ada cili-cili. Aku rasa benda ni berat. Aku berat sangat Korang ingat tak pasal konten yang Adam dengan Mak Kemal buat? Rasa Adam patut buka. Ada macam seorang-seorang right now and I'm scared. When I'm scared, I'm gonna shit like atas tandas lah. Dan gitu kayak gitu. Is it locked? Oh my gosh. Bunyi apa? Window ni korang gerak sendiri. What the heck? Kena scared now. Kemal AC Hotel Marriott. Kita duduk dalam ni Aku tak tahu kalau aku lagi selamat kat luar ke kat dalam. Kemal lambat lagi ke korang. Aku rasa rabut ni. Okay guys, so aku dah ada dekat dalam bilik kosong ni. Tempat aku dekat sini lah. Tempat Adam dekat tandas. Korang minta maaf rambut aku. Aku tadi baru lepas cuci gigi. Dan rambut aku dalam keadaan tak terurus sebab tadi bila doktor tu orang kata buat dekat mulut aku tadi dia macam klak. Minta maaf rambut aku dah lepeh dah. So sekarang kita ada dekat dalam bilik ni. Bilik ni aku cakap dengan kau memang mula-mula aku nak jadikan dia macam almari tau bilik ni. Bilik memang literally kosong tapi ada aircon lama yang aku nak tunjuk kat korang tu. Tak tahu korang nampak ke tak daripada sini. Aircon tu dia warna kekuningan dah Sheila. Dah warna kuning dah pun. Tapi aircon ni masih berfungsi dengan baik ya. Jadi aku rasa macam sayang kalau kita tak gunakan lah. So aircon tu memang biar dekat situ dan sangat lama. Rumah ni sebenarnya rumah dah lama tau. Dan belakang ni ada rumah jiran. Jadinya kalau korang macam dengar something macam pelik-pelik sikit tu mungkin daripada rumah jiran lah Okay. So bilik ni mostly dekat depan ni macam ada kotak-kotak tau. Kotak-kotak biasa lah. So tu ada kotak-kotak pok mat aku apa benda semua. Kotak peti sejuk. Sebab rumah ni peti sejuk pun aku beli. Sekejap aku cakap kat korang Rumah ni aku masuk. Aku kan baru masuk tahun ni kan. Rumah ni aku masuk tak ada peti sejuk, tak ada apa. Memang rumah ni kosong. Cuma dia ada aircon je lah. Katil pun semua aku beli. Peti sejuk aku beli. Apa lagi, TV aku beli. Rak pun aku beli. Almari. Rumah ni memang tak ada lagi. Sebab aku masih memikirkan untuk aku nak jadikan bilik ni adalah bilik wardrobe. Maksudnya bilik aku isi baju-baju apa benda semua. Tapi lama-kelamaan disebabkan aku 2 minggu dekat Kuantan, 2 minggu dekat KL. Jadi macam aku rasa macam tak ada keperluan untuk aku buat benda tu. Jadinya bilik ni aku dibiarkan kosong dan aku isi kotak-kotak je macam biasa. Dan aku macam dengar Adam jerit. Bukan ke? Aku macam dengar Adam jerit. Coba je. Tak, dia memang macam tu. Korang dia penakut. Dia buat video ni sebab dia nak gaji. Kalau tak dia tak nak buat mat. Dia memang pantang. Kalau aku cakap jom buat video nanti Abang Kemal bagi gaji. Dia buat. Kalau tak dia tak nak buat. Kau faham tak? Dia boleh begitu. Lepas tu nak dia cerita ceritanya hari tu. Bunyi daripada tingkap kau Aku seorang je kedengar. Korang dengar tak? Aku seorang je dengar. Rumah belakang lah aku rasa. Aku suruh rumah belakang. So nak dijadikan cerita. So aku nak bagi tahu korang hari tu aku ada beli macam mangkuk ni tau. Dia singing bowl. Mangkuk ni kalau kita buat ni dia punya penukul tau. Ni dia punya penukul. Lepas tu kalau kita ketuk, lepas tu kita pusing-pusing dekat mangkuk ni keluarkan bunyi. Dia macam best lah bunyi dia macam macam tu kena kau tengok Ni kan.
nama dia singing bull tak silap aku. Dia macam dia boleh mengeluarkan bunyi lah macam lebih kurang macam tu. So bilik ni sebenarnya aku tak ada cerita seram sangat tau. Cuma kadang-kadang dekat dalam bilik ni kan aircon ni kan tak berfungsi, faham tak? Jadi kadang-kadang aku dengar macam ada orang buka aircon dekat bilik ni. Tu kadang-kadang bilik ni dia punya tombol pintu tu senang nak terbuka. Kadang-kadang pintu bilik ni dia terbuka sendiri. Ada dia terbuka sendiri tau. Aku tak tahu kenapa dia macam ada masalah dekat bahagian tombol pintu tu. Padahal dekat atas ni tak ada kipas korang. Kipas pun tak ada. Aircon pun tak terbuka. Tingkap pun aku tak buka. Jadi ni aku tak tahu mana satu udara yang menolak pintu ni. Tapi pintu ni macam seakan-akan boleh terbuka sendiri. Aku tak faham nak cakap macam mana. Mungkin ada masalah pada tombol pintu tu lah. Aku rasa macam kan aku duduk rumah ni seorang-seorang. Adam pun kadang-kadang jadi teman aku kat rumah ni. Jadinya kadang serun lah Rina aku kat rumah ni kalau seorang-seorang kan. Aku dengar suara Adam lah weh. Adam? Sekejap. Adam? Ruang tamu aku tak buka lampu jadi dia gelap. Okey lagi kot. Baru je masuk Sheila. Takkanlah ada nak tu. Tapi aku dengar suara dia. Jadinya korang, bilik ni aku memang nak jadikan bilik wardrobe lah. So aku rasa macam nanti aku akan tambah macam palang ke supaya kita boleh sangkut-sangkut je baju dekat area-area sini ni. Lepas tu kalau kita kenapa kau ni? Kenapa? Kenapa kau ni? Kenapa? Sumpah takut bang. Ha? Aku sumpah takut. Kau takut apa? Aku molek je weh kat dalam bilik ni. Lampu dah tutup dah. Dah tutup ke semua. Mikrofon? Mikrofon dah letak dah. Dah tanggal? Dah tak ada lawat tandas. Mikrofon aku hilang siap kau Tak kau kenapa pun dengan kau? Satu mikrofon hilang. Salah satu mikrofon hilang. Kau bagi apa kedua sebab tak cakap proper. Aku bagi kau dua tadi, mana satu lagi? Satu lagi hilang? Aku bagi kau dua, satu lagi hilang. Aku pakai satu je Adam, molek lagi. Kau tengok Adam, mikrofon ni ada 3 tau. Aku pakai satu, dia pakai 2. Satu lagi kat mana? Tandas. Dalam tandas? Lubang tandas. Dalam lubang tandas? Yang kau bersinkan aku, kenapa? Dia bersin pula kat aku. Sampai sini lah video kita. Korang minta maaf terkasar bahasa ya. Minta maaf kalau video kali dia bersin pula kat aku.